Ini antara kejadian paling pelik dalam sejarah Seattle. Macam ni cerita dia. Pada 3 April 1997, sekitar jam 11 pagi, bandar Seattle tiba-tiba lumpuh. Bukan sebab rusuhan, bukan sebab tembakan, tapi sebab seorang lelaki berdiri di kaki lima sambil pegang pedang samurai. Lelaki itu dikenali sebagai Tony Apollo Ellison. Seorang polis yang sedang bercuti ternampak Tony berjalan di Pike Place Market, memakai jaket kulit seluar camouflage dan membawa pedang. Apabila ditegur, Tony berhenti mengambil posisi bertahan dan enggan meletakkan pedangnya. Polis memanggil bantuan dan bermulalah Seattle Street Samurai Standoff yang berlarutan hampir 11 jam. Yang peliknya, Tony langsung tidak menyerang sesiapa. Dia cuma berdiri dan enggan menyerah. Polis cuba berunding minta dia letakkan pedang, dia enggan. Tawar $50, dia tak layan. Pujuk dengan Big Mac, gagal. Jalan ditutup, perniagaan dikosongkan. Penduduk Seattle mula marah. Akhirnya polis guna gas pemedih mata, air sejuk dari hose bomber dan kipas industri untuk melemahkan tubuhnya. Hampir 3 minit diperlukan untuk melarikan pedang dari tangannya. Selepas ditahan, barulah diketahui Tony pernah dipenjara di hospital mental selama 10 tahun. Dibebaskan bukan kerana pulih, tetapi kerana tempoh tahanan tamat. Satu kejadian yang nampak kelakar, tapi sebenarnya tragis. Cuma yang peliknya, kenapa 11 jam masa diambil untuk melumpuhkan lelaki ini?